Okay, Misato Lodging Facility Internet Wakwatsu. Dia ni baru sejuk guys. Wing at the same time. Nampak start snow tu turun. Habis baju aku, jaket aku penuh dengan snow. First time experience snow yang turun lah. So kena make sure. Oi, aku jatuh. Ni ais tau sebenarnya tau. Kita diselaputi air batu campur. Tahan sejuk. Jom Kamarul tengah cuba clearkan kereta daripada salji. Dapat salji tu tebal tebal lebih kurang menutupi kasut ni jugalah. Dan sebab kasut ni waterproof, ingat kena beli yang waterproof punya. Dan kalau boleh high cut. Kamarul buat apa Kamarul? Kabret lah. Cuba mengclearkan snow daripada kereta ni. Kereta ni dah ditutupi snow. Tengok, putih habis. Tak nampak apa. Alah, kacau pula nak ni. Ni Billy. Ni dia. Samurai. Dia tulis apa? Kalau nak minum air 1,000. Air apa? Kalau tengok aja 500. Air apa nak minum? Mocha. Mocha. Tak tahu lah apa mocha. Okay, tak apa, aku translate kejap. Ini Samurai Village yang kita ini Nama- hari apa? Nama tempat apa? Nama tempat Kakunodate Aoyagi Samurai House. Betul kan? Aoyagi Samurai House. Aoyagi. Aoyagi Samurai House. Okay. So kita pergi jalan-jalan Kita start daripada sini dulu kan. Okay, ni tempat lawak dia. Kita nak keluar outside dulu ke atau masuk? Masuk terus lah. Dia ada, I think dia ada passway dia. Telaga dia. Aku pun tak tahu. Kalau ada tulisan, mungkin dia boleh baca. Heyman? Mana dia tulis? Atas tu. Jom. Let's go inside. Okay, ni rupa dalam Samurai House. Sejuk kat luar. Pegang kamera ni pun tangan dah macam kebas. Ni aku tak tahu benda. Adakah ni penjara? Tapi dia ada macam show. Tak tahulah. Aku rasa dia ada show kan benda ni kan. Cuma mungkin hari ni tutup. So dia ada waktu tu. So ada juga bahasa translation. Family history So maksudnya kalau korang yang datang sini, tak payahlah risau sebab ada je translation, korang boleh baca. Photography allowed inside. Alhamdulillah, kita boleh promote tempat ni. Okay, kita tengok apa ada lagi. Ni zaman 16 century dahulu, peralatan-peralatan apa nama craft dia. The traditional lacquer were crafts with transparent lacquer which highlights the beauty of the wood grain. The technique flourished in Kakunodate. Ni masa Edo period. Dia buat lacquer.
weapon ni. Sini pun ada weapon macam. Ni weapon. Ni? Ya, ni kita tengok lagi. Wih, boleh angkat Wong Chan. Please try lifting slowly. Ini yang weapon zaman dulu. Weapon apa nama? You nak pakai sanitizer dulu boleh. Ada sanitizer sebelah. Sebab ramai orang pegang kan. Tengok berat dia macam mana. Ini zaman dulu, zaman samurai punya spear. Mampukah Wong Chan angkat benda ni? Orang yang mengamalkan yoga ada tenaga dalaman. Yang ringan je lah. Cara dia buat tu macam berat kan. I want to try also. You hold the camera. Boleh. Sudah record lah. Sudah. Dia on point. Okay, now is Now, Xia Zhuan Sang. Orang We try the apa ni? Spear. darah pahlawan. Wah, beratnya. So bad lah. Okay. Ada nak try lagi Ada itu lagi? ya samurai sword. Wah. Just try lifting slowly. Samurai dia nampak tajam weh. Ui. Wah, Satu tangan je. ada gaya lah. Ni pedang yang digunakan untuk slay demon. Anak saya tahu. Ni. Wah. Wah, berat. Berat ke? Taklah. Dia macam dia kat depan tu berat sikit lah. Okay, jom kita masuk ikut dia punya jalan. Sana-sana kan? Sana. Collection of armors, swords and guns. Aoyagi got many of these historical items. Role of Nanbu Sakaime Yamakako, Chief of Nambu area. Originally it was a rice storage. Dulu tempat simpan nasi je, simpan beras. Ush, scary-nya. Ni apa ni? Oh, ni monyet ni. Oh, Inilah. ini baru kita nak tengok. Ini yang kamera miss out. Tak apalah, dia jaga kereta. Beras dia suka satu kereta kan. Dia takut nanti salji tu. Yalah ya. Samurai sword lah. Oh, nice lah. Ni baju armor real life. Baju armor samurai. Berat ke tak pakai benda ni? Nampak macam berat lah. Kan? Tapi dia pun daripada leather ni. Ada Pisang. yang short knife. Ni dia buat daripada leather ke apa sebenarnya ni? Macam tebal juga kan? Besi kot. Atau copper. You nak pusing-sing. Another armor. Samurai. Different knife. Dia katana dia. Spear. Tapi dia ada pistol kecil zaman dulu I think ini arrow tau. Mesti arrow best spear punya. Yalah, ini gadan yang dahsyat dan tajam ni. Kalau kena ni tak tahu lah. Dahsyat lah. Jangan main-main zaman dulu ni. Ini kerja dia hat. Menarik lah. Aku rasa best. Baru kita dapat tengok pedang samurai yang asli. Apa dia tulis tu? Faham? Dia ada. Tapi ni This juga one normal punya sword. Ini sword, Thai sword. Ini ada nama lah.
nama-nama Dia Chinese. macam berat lain-lain kot. Pendek dengan panjang Oh, dia ini yang nampak pendek, tak sama. ini yang pendek, dia panjang. Tapi ni dia tak ada pegang dia punya, dia tak masukkan dengan dia punya pemegang lagi kan. Ini yang sudah jatuh ini yang biasanya ada dua. Oh, atas tu pun ada armor pun. Cantik lah. Okey, boleh. Tak tahu nama siapa dia ni. Ini kehidupan orang samurai kot. Kehidupan dia. Lepas tu ada English datang, dia apa dia buat tu? Hush. Dia potong orang tu. Study. Lepas tu ada kebakaran besar kot. Rasanya mungkin sebab rusuhan kot. Lepas tu ramai sakit because of the... Oh, cantik pun. Amazing. Sangat suka. Dah, kita masuk next building pula. Jom. Oh, sini kalau buang kasut. Kalau ada anjing kat sini memang aku lari keluar. Mana boleh pegang lah. Bukan takut dengan dia, nampak comel. Farm tools and cooking. Okay, next. Itulah. Jom. Oh, atau beruang. Mungkin beruang saya rasa sebab besar. Buang lah. Mungkin lah, ni cara dia orang nak maintain daripada sejuk lah. Ni untuk farming tool, rice tool. Dia tak ada tulis apa-apa Ni basically pottery dia. This is pottery Oh, ni and arts. dia punya buku. Zaman-zaman samurai dulu. Cantiklah artwork dia. That's why dia ada animation. Cantik artwork dia. Lagi-lagi nak buat pinggan macam ni kan. Oh, nice. Zaman dulu tak boleh expect lebih. Apa yang diorang dah buat ni sangat bagus, sangat power. Ni zaman samurai. Yang ni atas ke? Boleh, dia tak suruh buka kasut kan? Boleh tu. Abang suruh naik. Okay, let's go. Oh, ni tempat simpan harta, storage box. Harta karun. Nampaknya Wong Chen dah buka dia punya ni. Padlock dia dah hilang. Tak tahu apa Wong Chen ambil. Jaga kepala. Ni dia punya beam untuk rumah ni. Oh, batu-batu. Mungkin batu-batu mahal pada waktu dulu. Tempat simpan harta-harta dia zaman dulu. Zaman samurai. Cara-cara penulisan pada zaman dulu. Ni komik-komik. Ni lampu kertas yang digunakan pada zaman dahulu, zaman samurai. Oh, tapi mereka pun sudah pandai apa panggil benda ni macam? Buatkan calculation dengan apa? Yelah, apa benda panggil benda ni?
Oh, itu apa? Suan pan. Alright. Aku pun tak ingat. Carriage zaman dulu. Ni dia angkat apa tak tahu. Angkat barang-barang. Dia lah dia lekat dengan kuda ataupun dengan keldai ke, Atau kebau lah. atau kerbau. Tapi nampak macam hos air tau. Ni macam hos air dengan ni pump ni. Oh, itu bukan. Ni pump air. Bomber. Ah, ni bomber ni pump air ni. Yang the first bomber car. Pump air zaman dulu ni. Ni bomber punya kereta zaman samurai. Nak minum ke? Ni kedai makan. Oh, ini nak angkut orang. Grab. Kecilnya. Selesa ke? Untuk budak boleh lah. Ini aku confirm tak muat ni. Tak tahu lah untuk siapa ni. Please do not go inside the carriage. You could put on a warrior's helmet freely. Please be careful enough as not to be damaged. You nak pakai Wong? Bayarlah. Boleh pakai, you nak? Oh, iya ke? Dia kata you can put on a warrior's helmet freely. Okay. You nak ke? Boleh. Lagi Okay. Now, So kita nak cuba samurai helmet. Ya, pada zaman dulu dia buat nampak macam ringan kan. Tapi actually keras tau. Keras sangat. And then dia benarkan dia tulis ni, you can put on a warrior's helmet freely just make sure it's not damaged. So aku akan cuba. Wong Chen dah try ni, aku nak try yang ni. Mungkin yang ni level sarjan dia, so dekat sebelah tepi kan. Okay, dah tahan juga berat. Kena ikat kot lepas tu. Taklah, macam ni sajalah. samurai mana? Samurai. Dekat you lah. Saya sengaja nak test tu. Berat lah. Berat kan? Macam mana kalau dia orang berperang kan? Macam berat lah. Boleh tak saya pakai ni? Apa? Untuk test you punya safety tu, is it normal tak? Oh, yo, boleh. Yo. Sakit tak? Sakit? Tak, okey. Oh, ini boleh pakai helmet untuk motorbike juga. Tapi berat lah. You punya tu. Oh ya. Baik. Jom. Thank you. Ni rasa tempat dia orang tengok persembahan. Zaman-zaman dulu pentas buat persembahan. Dia orang akan kumpul kat sini tengok dia orang persembahan drama. Nampak tak? Okey, jom. Kamera show. Tiket ni. Okey, akhirnya kita dah habis pengakhiran kepada Kakunodate, Awagi Samurai Museum dekat area Kakunodate. Alright, next stop kita tengok Kamaru nak bawa kita pergi mana.
Memang bukan semua naked. Dah? Naked. Nampak orang naked. Oh ya ke? Aduh tak apalah.